Emas dah naik 1 gram sekitar RM570. Masih berbahala lagi kita menabung emas kalau tengok trend emas menaik ni. Tengok video ni tuan-tuan. Baik tuan-tuan, pesan guru saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, bukan emas yang menjadikan kita kaya, tetapi ilmu kita tentang emas. Jika tuan-tuan hanya tengok trend emas semasa agak naik ataupun agak tinggi ketika ini, percayalah perasaan itu pernah berlaku 5 tahun lepas. Walaupun 5 tahun lepas harga 1 gram sekitar RM180 per gram. Tapi kenapa orang rasa mahal? Orang rasa mahal sebab mereka tak ada ilmu emas. Jika mereka ada ilmu emas, mereka tahu walaupun hari ini emas mahal, lagi 5 tahun harga sekarang lebih murah berbanding 5 tahun akan datang. Dan itulah perasaan kepada penyimpan emas saya yang 5 tahun lepas. Mereka rasa 1 gram sekitar RM180, RM190 agak mahal ketika itu. Tapi bayangkan kalau tengok sekarang, harga 5 tahun lepas sangat murah berbanding sekarang. Sebab itu tuan-tuan jangan risau kalau tengok harga emas tengah tinggi ke, harga emas tengah menurun ke. Kalau tuan-tuan ada impian untuk menabung emas sebagai pelaburan jangka masa panjang, maka jangan tengok harga, tuan-tuan konsisten menabung 1 gram 1 bulan ke, 100 1 bulan ke di akaun emas ke, insyaAllah gram emas tuan-tuan bertambah, kekayaan tuan-tuan juga akan bertambah.